Assalamualaikum. Panas-panas ni. Musim panas lah ni dah. Jadi kita nak buat ni. Pecah pelang. Banyak buah pelang. Wah sedap ni. Musim buah pelang lah ni. Mau tengok banyak buah pelang. Siapa-siapa yang ada buah pelang ni boleh buat. Pecah pelang ni simple sangat-sangat. Tapi sedap ni makan nasi. Bahan dia simple je. Kena ada buah pelang lah. Tak kira lah buah pelang ke, buah kini ke, buah macang ke. Pelang jenis benda-benda pun boleh belaka. Sedap-sedap belaka tu. Lepas tu kena ada ikan, santan sikit. Lepas tu bawang merah. Sikit je kan bahan-bahan dia. Jom kita buat. Mula-mula kita nak koyak dulu buah pelang ni. Benda ni santan kita bubuh tepi dulu dengan ikan kukuh tu. Kita koyak dulu buah pelang ni. Koyak sampai habis. Tak kira awak boleh je kalau guna buah macang. Zaman-zaman dulu senang buah macang, dan ni susah dah nak cari. Jadi boleh guna buah pelang je lah. Lepas koyak tu basuh bersih-bersih dulu, sebab kita nak cincang. Kena cincang gini. Sebab lepas cincang tu kita dah basuh dah. Kita basuh masa lepas koyak tadi tu. Cincang lah. Kalau nak sagak Allah. Syahir Liu sambil-sambil buat voice over ni. Kalau nak sagak boleh juga. Tapi kalau cincang ni lagi sedap lah. Cincang banyak gini. 2-3 utir buah pelang tu. Lepas tu kita mayang bawang merah 2 ulah. 2 ulah bawang merah. Mayang kasar-kasar pun tak apa. Lepas tu sebab kita nak tumbuk pula, tumbuk kasar-kasar. Tumbuk kasar-kasar bawang ni. Nak buat pecah pelang ni tak payah buat banyak-banyak. Sebab dia guna bahan-bahan mentah je. Kita nak buat untuk setakat yang kita nak makan je. Sebab dia tak tahan lama. Kita nak buat tu, nak makan tu baru buat. Lepas tu bawang merah tu sudah lumat dah sikit. Kita bubuh isi ikan. Kita guna seekor je isi ikan sebab kita nak buat semangkuk je ni. Ikan benda-benda pun boleh belaka. Kita kukuh dulu, ambil isi dia. Kalau nak panggang pun boleh juga, tak ada masalah. Buanglah tulang-tulang tu, bubuh isi dia. Kita tumbuk sekali dengan bawang merah tadi tu. Tumbuk biar dia hancur sikit lah ikan tu. Okey, beres dah tu. Lepas tu kaut semua tu. Ni ada hak lebih-lebih ni. Kikih-kikih jangan membazir. Lepas tu kita cedok lah bubuh dalam buah pelang kita cincang dah tadi tu. Dia makan mentah-mentah gitu je. Jadi dia tak tahan lama. Kita nak makan baru buat. Cedok bubuh dalam buah pelang tu. Bubuh gitu. Bahan-bahan dia ni dia tak kisah sangat lah. Kalau nak banyak gitu je. Letak garam tadi tu. Garam sikit, gula sikit, ajinomoto sikit. Lepas tu ni Allahu Akbar. Allah. Benda tu dia ingat tak mari. Lada hitam. Lada hitam. Lepas tu santan mentah ni. Sebab tu dia kata kalau nak makan baru buat. Sebab dia santan mentah dia tak tahan lama lah. Jadi sudah buat tu, kucal-kucal, lepas tu makan lalu. Ni Mok nak makan 2 orang je dengan cik suami ni. Cukup lah semangkuk ni. Kalau saya nak buat banyak lah. Tapi jangan buat lebih-lebih. Sebab dia dah nak simpan dah. Allah sedapnya. Mok singgah ikan je, makan pula dengan pecah pelang. Selamat mencuba.